Kamu semua nak tahu tak? Bulan Ogos ni banyak benda yang menarik. Bukan satu, bukan dua, tapi tiga. Kalau korang suka melukis, mewarna dan menghasilkan sesuatu yang kreatif, Panitia Pendidikan Seni Visual ada aktiviti untuk kamu semua. Tahun 1, jom serahkan kreativiti dalam pertandingan mewarna poster Merdeka. Tahun 2 pula, ayo hasilkan kolaj Jalur Gemilang. Tahun 3, jom hasilkan kipas Merdeka. Tahun 4, bersedia untuk jalur gemilang 3D. Tahun 5 pula, jom kenali Malaysia dahulu dan kini. Dan tahun 6, masa untuk anyaman jalur gemilang. Ada sekali pertandingan kelas patriotik untuk semua kelas. Kalau seni menguji kreativiti, sejarah pula menguji pengetahuan dan semangat patriotik. Tahun 4, kenali tokoh-tokoh melalui buku scrap. Perintah secara individu tau? Baik. Tahun 5, suara anda menghidupkan puisi. Pertandingan mendeklamasi saja. Secara individu tau, rakam tau. Baik. Tahun 6, jom bekerja sama dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pertandingan replika bangunan Merdeka. Perniagaan secara berkumpulan tau. Keranamu kami mendaka puas, keranamu kami bangsa berjaya, keranamu kami hidup selesa, limpah puji kemakmuran negara. Panitia Pendidikan Muzik membawakan pertandingan choir dan persembahan patriotik. 15 orang dalam satu kumpulan, terbuka untuk tahun 1 hingga tahun 6. Satu suara, satu semangat, 1, 2, 3.